Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan. Jadi, hari ini untuk pembincangan kali ini kami akan menerangkan tajuk yang dipilih iaitu keamanan dan peperangan. Ini antara ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 10 orang termasuk saya sendiri. Jadi, saya teruskan untuk kepada pengenalan. Isu keselamatan ni adalah isu keselamatan dan peperangan ni merupakan isu global yang berterusan dan masih berlaku di pelbagai negara hingga ke hari inilah. Konflik bersenjata ni bukan je melibatkan tentera tapi dia juga melibatkan orang awam, negara dan juga sistem antarabangsa. Peperangan ni juga sering melibatkan kehilangan nyawa serta kemusnahan harta benda. Samping itu juga mengancam kestabilan politik dan keamanan serantau. Selain tu, konflik ni juga tercetus krisis kemanusiaan seperti pelarian, kebuluran dan penderitaan jangka panjang terhadap masyarakat yang terjejas. Dalam konteks ni juga, dunia hari ini, isu keselamatan dan peperangan amat penting sebab secara tidak langsung mengancam keselamatan manusia sejagat. Konflik bersenjata bukan sahaja menyebabkan krisis pelarian dan kemanusiaan, malah memberi kesan besar terhadap ekonomi dan politik. Selain itu juga, peperangan ini mengganggu kestabilan sosial serta keharmonian masyarakat dan meningkatkan risiko konflik berpanjangan. Keadaan yang akhirnya menjejaskan pembangunan serta masa depan generasi akan datang. Seterusnya, konflik ini disokong oleh data dan statistik antarabangsa. Menurut laporan UNHCR, seramai 123.2 juta orang di seluruh dunia telah dipaksa berpindah akibat penganiayaan, keganasan dan pencabulan hak asasi manusia pada akhir tahun 2024. Selain itu, data daripada Uppsala Konflik Data Program UCDP menunjukkan bahawa keganasan yang menyasarkan orang awam meningkatkan dengan ketara pada tahun 2024. UCDP merekodkan 13,900 kematian orang awam akibat serangan ini. Jumlah ini merupakan peningkatan sebanyak 31% berbanding tahun 2023. Daripada isu ini, terdapat banyak pesan yang diperoleh. Pertama, konflik yang berlaku bukan sahaja memberi kesan kepada sesebuah negara, malah memberi impak kepada masyarakat merentas sepadan. Keadaan ini menyebabkan kestabilan yang melibatkan banyak pihak di peringkat antarabangsa. Selain itu, konflik yang berpanjangan turut mengakibatkan peningkatan krisis pelarian dan kemanusiaan. Ramai penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka demi keselamatan dan kelangsungan hidup. Akhir sekali, kesan isu ini turut menjejaskan ekonomi global serta keselamatan antarabangsa. Kestabilan yang berlaku memberi tekanan kepada hubungan antara negara dan mengganggu kestabilan dunia secara keseluruhan. Okey, jadi dalam membincangkan isu keamanan dan peperangan, persoalan utama yang timbul ialah mengapa keamanan sukar dicapai. Berdasarkan kajian, terdapat 3 cabaran utama yang menjadi penghalang. Pertama adalah campur tangan kuasa besar. Seringkali kuasa besar dunia ni menyokong pihak tertentu bukan untuk mendamaikan tetapi demi kepentingan diri strategik mereka sendiri yang akhirnya menjangkakan lagi tempoh peperangan tu. Kedua, kita berdepan dengan kelemahan penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Walaupun dunia ni mempunyai banyak resolusi dan perjanjian, realitinya tiada kuasa yang mutlak yang mampu memaksa sesebuah negara itu untuk mematuhinya. Ketiga, wujudnya percanggahan kepentingan antara negara. Negara yang terlibat sering mengutamakan agenda politik, ekonomi dan keselamatan masing-masing. Sikap ni menyukarkan persetujuan bersama dicapai dan melambatkan usaha damai mereka. Langkah bagi menangani cabaran ini,
kita perlu melihat kepada cadangan penyelesaian di peringkat global. Langkah yang paling kritikal adalah memperkasakan peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB. PBB tidak boleh sekadar menjadi pemerhati. Ia perlu diberi sokongan politik dan sumber yang mencukupi agar misi pengaman dan pengantaraan konflik dapat dijalankan dengan berkesan. Seterusnya, dunia perlu lebih tegas dalam menguatkuasakan undang-undang antarabangsa. Komitmen negara-negara amat dituntut bagi memastikan wujudnya keadilan dan accountability terhadap sebarang pencerobohan atau pelanggaran keamanan. Jadi akhir sekali, kita mestilah memperkukuhkan diplomasi supaya rundingan tu aman dan mediasi wajib dijadikan pendekatan utama dan jalan pertama dia untuk mengelakkan penggunaan kekerasan serta kehilangan nyawa yang sia-sia. Sekian, terima kasih dari saya. Jadi seperti yang kita lihat, ini adalah bukti peperangan yang pernah berlaku di mana Malaysia mengambil tempat di dalam pengamanan dunia iaitu PBB. Jadi yang pertama adalah misi pengamanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Sudan Selatan. Stand for United Nations Mission in South Sudan. Misi ni dia fokus kepada bantuan berjuang melindungi warga sipil, memantau hak asasi manusia, menyokong bantuan kemanusiaan dan membangunkan pendamaian di antara negara yang berperang. Yang kedua pula adalah misi UNFIL di Lebanon. Kalau kita tengok ada cerita Malbat tu based on true story, di mana pasukan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dihantar ke Lebanon untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di selatan negara ini. Berikutan konflik yang berlaku di sana, Malaysia telah mengambil bahagian dalam misi UNFIL sejak tahun 2007 dan dikenali sebagai pasukan pengaman yang berdisiplin dan berintegriti tinggi. Jadi faktor yang tercetusnya peperangan adalah salah faham dan kegagalan komunikasi. Arahan yang tidak jelas dan kegagalan menyelaraskan tindakan di medan operasi menyebabkan ketegangan antara kedua-dua pihak. Yang kedua pula adalah perebutan kawalan kawasan strategik, di mana kedua-dua pasukan berusaha mengawasi kawasan penting untuk keselamatan dan logistik, lalu mencetuskan konflik bersenjata. Dan yang terakhir pula adalah perbezaan pendekatan bersenjata. UNIMIS lebih berpegang kepada prosedur dan etika pengamanan, manakala UNIFIL mengutamakan kekuatan bersenjata. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang aplikasi teori dan konsep sains. Yang pertama, seperti yang kita tahu, sains memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga keselamatan negara. Sebagai contoh, kebanyakan negara menggunakan teknologi seperti radar untuk mengesan ancaman dari udara. Seterusnya, teknologi ketenteraan mempengaruhi hubungan antara negara. Seperti yang kita tahu, setiap negara bergantung kepada inovasi sains untuk memperkukuh pertahanan negara masing-masing. Seterusnya, aplikasi sains membantu melindungi anggota keselamatan. Seperti yang kita lihat, pembangunan dron ketenteraan yang semakin banyak digunakanlah di setiap negara dalam konflik moden. Aplikasi sains ini membantu operasi keselamatan menjadi lebih efisien dan lebih cekap. Contoh lain iaitu baju kalis peluru yang direka menggunakan konsep fizik untuk mengurangkan kecederaan pada golongan tentera. Dalam masa yang sama, perang moden juga memberi kesan besar kepada masyarakat. Hal ini kerana infrastruktur boleh musnah dan penduduk terpaksa berpindah. Oleh itu, penggunaan sains dalam peperangan sebenarnya menimbulkan isu kemanusiaan dan etika. Akhir sekali,
kita perlu sedar bahawa senjata kimia memberi kesan sangat buruk kepada orang awam. Kenapa? Sebab ia menunjukkan bahawa walaupun sains membawa kemajuan tetapi ia tetap boleh memberi kesan negatif yang menjadi penyalahgunaan. Saya daripada saya. Seterusnya. Okey, sebagai kesimpulan, isu keselamatan dan peperangan bukan hanya masalah sesebuah negara, tetapi merupakan tanggungjawab seluruh dunia. Peperangan membawa kemusnahan, penderitaan dan kehilangan nyawa yang tidak ternilai. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu melalui diplomasi, kerjasama antarabangsa dan rasa tanggungjawab terhadap kemanusiaan supaya keamanan yang berkekalan dapat dicapai. Akhir kata, marilah kita sama-sama menyedari bahawa keamanan hari ini menentukan masa depan generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih daripada kumpulan 8.